Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Unit Bahasa Melayu Pemulihan ingin membentangkan tentang tugasan yang kedua iaitu persembahan untuk kod BMMB 1124 Literasi Bahasa Melayu. Jadi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nur Edana Afina binti Muhammad Hairan dan angka giliran 2024 1423 10057. Saya pula Siti Naim Wahidah binti Muhammad Dahari, angka giliran 2024 1423 10074. Perbualan telefon. Kemahiran membaca, kemahiran menulis. Tak faham lah. Tapi kemahiran menulis ni dah faham dah. Kemahiran membaca ni, susah sikit lah. Saya nak ajar murid ni esok. Ajar nak faham bab-bab macam ni? Kena tanya balik ni. Alhamdulillah, hari ni semua pelajar faham apa yang saya ajar. Tapi esok nak ajar kemahiran menulis rasanya. Kena buat nota ni. Wahidah? Hello Adriana. Saya nak tanya sesuatu ni. Wahidah, kenapa tu? Awak kan pandai bab-bab kemahiran membaca ni. Tak apa. Saya rasa saya boleh settlekan masalah awak. Kalau macam tu, lebih baik kita video call je. Lebih senang. Oh, lah. Kita video call je lah. Lagi senang. Sebenarnya, apa yang menjadi masalah kepada awak dalam literasi membaca ni? Saya agak keliru mengenai definisi literasi membaca ni. Esok saya nak ajar pelajar saya tapi saya masih kurang pasti bagaimana literasi membaca dan literasi menulis saling berkait. Saya tahu literasi menulis melibatkan kemahiran menyusun ayat dan idea dengan baik. Tapi bagaimana literasi membaca boleh membantu dalam menulis dengan lebih baik? Oh, saya faham. Literasi membaca ni boleh ditarifkan sebagai keupayaan seseorang untuk mengenal, memahami, mentafsir dan juga menggunakan teks yang bertulis dalam pelbagai konteks. Bukan itu sahaja, ia juga termasuk dalam kebolehan membaca dengan lancar, memahami makna yang tersirat dan tersurat, berserta mengaplikasikan maklumat yang diperoleh daripada pelbagai bahan bacaan dalam kehidupan seharian. Literasi membaca juga melibatkan tentang kemahiran kritis dalam menilai kandungan serta membuat kesimpulan berdasarkan bahan yang dibaca. Setakat ni awak faham tak, Wahidah? Oh, baru saya faham Adriana. Literasi membaca tu penting sebab ia bukan hanya tentang membaca teks tetapi juga melibatkan pemahaman dan analisis maklumat. Kita kena faham apa yang dibaca supaya dapat menggunakan maklumat itu dalam pelbagai konteks. Saya pula faham dalam literasi menulis. Literasi menulis ni pula lebih kepada keupayaan untuk mengungkapkan idea secara jelas dan teratur melalui tulisan kan? Ya, betul tu Wahidah. Jadi, kita dapat lihat kat sini bahawa literasi membaca dan juga literasi menulis ni sangatlah berkait. Kalau seseorang murid tu membaca, mereka akan lebih mudah menulis dengan baik. Sebab apa? Sebab mereka mahir tentang kemahiran baca ni dan mereka dah terbiasa dengan struktur ayat dan cara penyampaian maklumat. Dalam kelas saya tadi, saya ada terangkan bagaimana membaca buku ataupun bahan-bahan bacaan yang lain dengan baik boleh membantu mereka memahami tentang cara penulisan yang berkesan dan juga dapat membantu mereka dalam menulis dengan lebih teratur. Betul tu Adriana. Dalam kelas menulis saya pun tadi, saya ada ajar murid tentang cara penulisan huruf besar dan huruf kecil. Tapi saya rasa kalau mereka
lebih banyak membaca buku, mereka akan lebih mudah nak susun idea dan menulis dengan jelas. Sebagai contoh, bila mereka membaca buku cerita, mereka belajar bagaimana penulis menyusun ayat dengan baik dalam penulisan mereka. Ya, tepat sekali Wahidah. Bila murid tu banyak membaca, sekaligus mereka akan lebih terdedah kepada pelbagai gaya penulisan, kosakata yang luas dan juga teknik penyampaian yang berbeza-beza. Okey, kita tengok contohnya lah. Bila mereka membaca buku cerita, mereka belajar cara penulisan untuk membina watak, plot dan juga latar belakang cerita tu. Semua ni akan memberikan mereka idea untuk menulis sebuah cerita mereka sendiri. Jadi, dengan literasi membaca ni dapat membantu dalam menulis kerana ia memberikan mereka contoh dan inspirasi yang baik. Dalam kelas saya juga, saya selalu beri pelajar contoh-contoh ayat yang baik supaya mereka dapat melihat sendiri bagaimana struktur ayat tersebut disusun. Bila mereka baca bahan yang berkualiti, mereka secara tidak langsung akan mempelajari cara menulis ayat dengan baik dan teratur. Saya juga ada menjalankan beberapa aktiviti seperti mengisi tempat kosong berdasarkan gambar yang diberi. Sebagai contoh, dalam lembaran kerja yang telah saya berikan kepada murid-murid, terdapat beberapa ruangan kosong di hadapan dan di tengah ayat, seperti contoh perkataan ada ekor. Kemudian, saya memberikan gambar kuda, jadi mereka perlu mengenal pasti dan teka gambar yang disediakan lalu menulisnya di ruangan jawapan. Dengan cara ini, murid-murid dapat berfikir bagaimana untuk mengisi jawapan yang tepat tanpa menggunakan kaedah menyalin soalan. Wah, menarik sangat awak punya aktiviti ni. Saya rasa ini adalah salah satu teknik yang sangat bagus. Saya nak kongsi juga dalam kelas saya ada juga menjalankan satu aktiviti yang bernama flashcard ataupun aktiviti kad bergambar. Dalam aktiviti ni ada dua jenis kad yang diberikan kepada murid-murid. Yang pertama ialah kad bergambar, manakala yang kedua ialah kad perkataan. Aktiviti ini, murid-murid diminta untuk mencari perkataan yang bersesuaian dengan gambar yang diberikan. Sebagai misalnya, saya akan mengedarkan beberapa keping gambar buah-buahan. Kemudian, murid-murid perlulah menjadikan perkataan tersebut bersesuaian dengan gambar tersebut. Selepas itu, saya meminta mereka untuk menyalin jawapan tersebut ke dalam buku latihan masing-masing. Apabila mereka mengaitkan apa yang dibaca dengan tulisan mereka, maka sekaligus mereka dapat memperbaiki kemahiran menulis. Saya rasa itu juga boleh membantu murid-murid dalam kelas menulis. Bila mereka membuat refleksi tentang apa yang mereka baca, mereka akan lebih mudah mengingat semula struktur ayat dan juga cara penulisan. Ini bukan sahaja dapat memberikan mereka latihan menulis, tetapi juga menguatkan pemahaman mereka tentang struktur dan teknik penulisan yang digunakan dalam bahan bacaan. Ya, betul tu Wahidah. Kalau kita nak ajar murid-murid ni, perlulah gunakan bahan yang bergambar sebagai rujukan. Sebab apa? Mereka akan lebih terbiasa dengan teknik menulis yang berkesan. Lagi satu kan, aktiviti membaca ni melibatkan perbincangan antara murid juga boleh membantu murid-murid dalam menulis dengan betul. Bila mereka berbincang antara satu sama lain, maka pemahaman terhadap teks akan lebih mudah difahami. Saya setuju dengan pendapat awak, Adrana. Jadi, kita sebenarnya boleh gabungkan kedua-dua literasi ini, iaitu literasi membaca dan literasi menulis dalam kelas kita dengan cara yang lebih interaktif dan praktikal. Dalam kelas menulis saya pula, saya nak lebih banyak mengaitkan bahan bacaan dengan penulisan supaya murid-murid dapat melihat bagaimana mereka boleh menggunakan apa yang mereka baca untuk menulis dengan lebih baik. Mungkin kita boleh mulakan dengan bahan bacaan yang mudah
seperti cerita pendek atau buku bergambar. Lepas membaca, kita boleh minta mereka menuliskan ayat pendek tentang cerita itu. Contohnya, mereka boleh tulis apa yang mereka faham atau siapa watak utama dalam cerita. Bila mereka buat latihan macam ni, mereka akan lebih biasa dengan perkataan-perkataan baru dan cara untuk membina ayat. Saya setuju. Jadi kita dapat lihat kan kat sini bahawa literasi membaca dan juga literasi menulis ni sangatlah melengkapi antara satu sama lain. Bukan itu sahaja, dia juga merupakan kunci untuk meningkatkan literasi terhadap murid-murid. Kita ni sebagai pendidik kenalah pastikan murid-murid bukan sahaja memahami apa yang mereka membaca, tetapi mereka juga tahu bagaimana nak menyusun idea dan juga sampaikan pendapat mereka dengan baik dalam penulisan. Dengan gabungan kedua-dua kemahiran ini, sekaligus mereka dapat membantu menjadi lebih yakin dalam penulisan dan pembacaan. Saya rasa selepas perbualan kita pada hari ini, saya ada lebih banyak idea-idea baru untuk dijalankan di kelas menulis. Terima kasih banyak-banyak Adriana. Tak ada masalah Wahidah, sama-sama. Semoga murid awak lepas ni lebih seronok untuk belajar dan awak mampu untuk menjelaskan semua konsep pembelajaran yang akan diajarkan kepada mereka nanti. Jangan lupa, membaca dan menulis ni saling berkait dan kedua-duanya perlulah diperkuatkan bersama-sama. Betul. Terima kasih sekali lagi Adriana. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa Wahidah. Bye-bye. Aktiviti literasi membaca dan literasi menulis. Assalamualaikum kelas. Waalaikumsalam cikgu. Kamu semua sihat tak? Sihat. Jadi hari ni kita nak belajar satu perkara. Belajar apa tu cikgu? Nantikan. Jadi hari ni cikgu nak ajar satu perkara berkaitan dengan kemahiran membaca. Cikgu ada kejutan. Ni ada dua kan. Satu bergambar, satu lagi bertulis. Kamu semua masih tertanya, apa aktiviti berdasarkan dengan gambar dan juga tulisan? Aktiviti ini bertajuk menyusun perkataan berdasarkan gambar. Wahidah, awak bersedia? Bersedia? Jadi cikgu nak kamu susun ikut gambar ini dan perkataan ini, cari apa yang sepadan. Ini perkataan kipas. Ni cikgu? Betul. Awak susun sampai habis. Ini pelangi. Ini pula buku. Yang ini baju. Yang ini kentang dan kucing. Kentang, kucing. Dah cikgu? Wah, betul semua ni. Bagus Wahidah ni. Kawan-kawan semua tepuk tangan. Selamat pagi murid-murid. Selamat pagi cikgu. Murid-murid tahu tak hari ini kita nak belajar pasal apa? Tak tahu, belajar apa cikgu? Cuba teka. Belajar mengira. Salah. Menyanyi. Salah. Habis tu apa cikgu? Hari ini kita nak belajar pasal haiwan. Wah, bestnya. Murid-murid tahu tak kita nak buat apa? Buat apa cikgu? Kita kena susun ayat berdasarkan gambar. Wah, bestnya. Jom cikgu. Kejap, cikgu edarkan tugasan untuk setiap orang. Baik cikgu. Ini kerja yang murid-murid perlu buat hari ini. Kena buat apa ni cikgu? Mula-mula murid-murid perlu menulis nama dan kelas dulu. Baik cikgu. Murid-murid, cuba tengok gambar yang pertama tu apa? Ni ke cikgu? Ya. Ni gambar tikus. Baiklah, cuba eja tikus.
dan letakkan di dalam tempat kosong. Kat sini. Salah, kat nombor soalan pertama. TITKUS kos tikus. Bagus Adriana. Baiklah, murid-murid cuba buat soalan yang lain. Kejap lagi cikgu nak tengok. Baik cikgu. Cikgu dah siap. Mari cikgu lihat. Soalan pertama apa murid-murid? Tikus. Betul. Soalan kedua? Burung. Betul. Tapi, cuba murid-murid tengok. Perkataan ni ada kat depan ke kat belakang? Kat depan. Maksudnya, kita kena mulakan dengan huruf besar. Oh, saya salah ke cikgu? Salah Adriana. Nombor 3 apa murid-murid? Lembu. Betul. Nombor 4? Kuda. Betul. Nombor 5? Ikan. Betul. Tapi salah lah Adriana. Cikgu cakap apa tadi? I huruf besar. Jadi baiklah murid-murid. Itu saja kelas kita pada hari ini. Baik cikgu. Lembaran kerja. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. Bye-bye.